Jabatan Imigresen Negeri Selangor telah mengadakan op sapu pada malam ni bertempat di Pansapuri, Pandamarbi, Pelabuhan Kelang. Operasi ini dimulakan pada pukul 8.30 malam dan baru saja berakhir. Dan daripada hasil daripada operasi ini, kita telah menahan seramai 285 orang. Daripada jumlah yang diperiksa ini, sebanyak 95 orang pendatang tanpa izin dan telah pun ditahan atas berbagai kesalahan. Dan operasi ini telah pun disertai oleh 78 orang pegawai-pegawai kita daripada Selangor. Dari sudut pecahan yang ditahan pada malam ini, yang paling ramai ialah daripada negara Indonesia, iaitu